Okay. Mana saya tengok? Tadi puasa ke? Ya, Alhamdulillah setakat ni puasa lagi. Nak apa kata keberkatan nisfu Syaban. Sekalilah kita. Yang pertama sebenarnya adalah puasa ganti sebenarnya. Ya, pada Roslina juga puasa. Okey, Alhamdulillah. Banyak sangat lagu sampai tak hafal dah lagu sendiri betul. Okey, sambil-sambil saya tadi puasa tak puasa. Okey, sambil saya menuju ke satu destinasi ni istimewa untuk wanita-wanita yang sedang menonton ni, saya nak nyanyi sikit lah lagu Aku Wanita. Okay? Tanpa muzik ha? Okay. Aku wanita punya hati nurani yang tak dapat dibohongi. Apabila cinta telah membutakan mata dan membuat tuli telinga, apakah salah jika aku menyinta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati, belahan jiwaku ini? Cintaku ini anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa. Cintaku padamu tak pernah berubah meskipun kita berbeza. Apakah salah jika aku menyinta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati, belahan jiwaku ini? Aku wanita, aku kaum Hawa yang memang rapuh hatinya. Aku wanita, aku punya cinta selayaknya manusia. Apakah salah jika aku menyinta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati, belahan jiwaku ini? Okey, terima kasih. Ini hadiah saya untuk anda semua. Selamat Hari Wanita. Okey, jadi fokus. Okey. Tapi okey. Selamat insya-Allah. Alright. Kami sengih sampai telinga dah ni. Alright. Tahu tak ada satu lagu wanita yang paling saya suka? Ia adalah lagu yang saya pernah nyanyi juga. Siapa boleh teka silakan. Tajuk dia juga wanita. Ini memang favourite saya sampai bila-bila lah. Siapa nak teka? Sekejap lah, tak boleh. Okay. Siapa nak teka lagu apa? Saya paling suka lagu ni. Tentang wanita juga. Penyanyi legend lah. Penyanyi wanita legend. Masuk dalam ni. Jadi hantu. Sabar. Line tak okey. Sebab kita masuk dalam terowong. Juwita Tok T, tajuk ibu. Bukan. Teka lagi. Tamparan wanita. Kan? Untung Aiman dapat dengar nyanyi live. Dia tak larat dah dia kata. Sheila Majid betul. Fazlina Zulkifli. Lagu Sheila Majid. Saya nyanyi sikit lah Cuba. Wajah selambut bayu, lenggang dan lenggo, keperi
di dalam keayuan ada kekuatan. Engkaulah racun, kau penawar insan bagai dermaga di perlabuhan, berdiri gagah sendirian hadapi gelombang kehidupan. Kau memberi, okay, menerima, menempuhi segala dengan rela, tapi ada masanya. Engkau api merah membakar, ada ketiganya. Kau penawar bisa, kau wanita ciptaan istimewa. Okay, itu dia. Lagu ni memang best gila sebab lirik dia memang menggambarkan wanita, kekuatan wanita. Itulah wanita, lemah lembut, ayu, ada kekuatan. Engkau racun, engkau penawar. Setuju tak? Thank you Sunan. Thank you Kak Nurul. I love you Kak Nurul. Love you so much. Ada lagi lagu wanita yang bagus-bagus. Yang paling best adalah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Okay, itu paling best lah. Hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, itu paling best lagu Aisyah, bonda kita. Oh, ramai yang tulis ni. Wanita intim. Daripada kumpulan intim lah kan, lagu wanita. Masya Allah. Lagu intim. Sekejap, saya cuba kalau saya boleh nyanyi lah. Macam mana Aiman lagu tu? Aiman nyanyi. Aiman macam mana Aiman? Cepatlah Aiman. Macam mana bagi sikit? Oh, best ya? Ni na na ni 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 na. Betul? Kuat sikit, tak dengar. Macam mana? Kau digelar sebagai wanita intim ya? Intro dia macam mana? Kau digelar sebagai penyari dunia. Macam mana? Mari kita dengarkan dulu dia punya ni. I want tahu Lisa. Okay, apa kata saya nak ambil lah mana-mana yang bertuah ni untuk join saya. Sekejap saya tengok. Request to join. Wanita, saya nak ambil wanita. Tiba-tiba pula ni nak ambil. Saya nak ambil wanita lah. Wanita untuk join saya live ni. Sebab hari wanita kan, saya bagi chance wanita je, okay? Ada 7 minit je. Ada 7 minit je. Yeay, mesti ha. Ya, tak ada suara. Salam. Jawablah. Assalamualaikum. Saya ada pasang. Oh, ni ada call. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum. Ya. Fida, betul Fida. Fidia. Tak saya sebut Fidia. Dekat office tapi bos tak ada. Kat office dia. Bos tak ada, okey nanti baik. Sama Hari Wanita juga Dr. T. Excited sangat ni. Office dekat sini pasti. Ya. Fidia. Saya anak yang kedua daripada 3. Tapi saya seorang perempuan. Dua daripada 3. Wah, nak dengar lah tu. Okey, Masya Allah. Okay, Fida ucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita yang terhebat dekat Malaysia ni. Terutama sekali dekat Dr. T lah yang memang Fida rasa macam sangat sanjung dan teringin sangat nak jumpa dengan Dr. T tapi tak pernah lagi kesempatan. Sudah dapat live ni kira Alhamdulillah lah, sebenarnya tak sangka. Okey Fida, Kaiti doakan semoga berjaya dan InsyaAllah, terima kasih Dr. T. Bye. Ya, sama. Bye-bye. Okey. Terima kasih. Okey. Nanti Fidia endkan dekat Fidia punya ya. Alright. Jadi sekarang saya nak ambil lagi lah dalam perjalanan ni mungkin ada sempat lagi 1-2. Satu je lagi. Ibu cakap. Siapakah yang bertuah ni? Wanita hebat. Masya Allah. Sekejap ya. Saya pun dah confused nak jumpa siapa ni. Ya Allah. Okey. Saya rasa saya nak sila ni ya. Accept ya. Nak. Anissa. Hai, saya Dr. T. Selamat Hari Wanita. Office. Apanya tu? Ya, excited. Kerja dekat Penang. Cerita sikit kerja kat mana? Dr. T bila datang Penang. So, saya itu insyaAllah saya nak pergi Penang juga, nantilah kita beritahu dekat IG. So, saya nak ucapkan excited. Saya nak ucapkan selamat Hari Wanita untuk semua wanita di dunia, terutama ibu saya sendiri. Lepas tu dekat Dr. T, selamat Hari Wanita. Okey, itu saja. Okay, bye Dr. T. Okay, jaga diri tau. Bye. Okay. Bye. Kita langsung ke office tu. Okay, bye. Kan ya? Alright. Okay. Nak sampai dah siang kan ni? Alright, dua orang yang istimewa. Saya pun random, saya pilih je. Okay, saya pun dah nak sampai ke tempat recording saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat wanita. Sekali lagi nantikan bila saya ada peluang lagi hari ini, saya akan live lagi sempena Hari Wanita. Alright, doakan semoga kita semua akan diberi banyak keberkahan. Apa kita buat wanita-wanita semua kita niat untuk Allah, Allah dan juga untuk orang yang kita sayang. Okay, dan sama kita hargai sama wanita, kita bantu wanita-wanita dan sayangi diri kita lah kan. Siapa nak sayangi diri kita kalau bukan kita sendiri? Kan? First kita sayangi kita. Kan? Kita hargai diri kita dan kita pun sayang diri kita. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Nanti ada kita live lagi. Untuk lelaki nanti ya. Ambil tiket parking tu. Pergi sini. Pergi sini terus nampak. Sebelah kereta saya. Dia Okay.